Ni bilik anak dara dia. Anak dara dia ni yang selalu kena kacau. Dia ni yang selalu, kalau aku tanya cerita pasal makcik ni kurang tahu. Dia sendiri cakap dekat saya yang dia kurang, dia susah. Dia bukan tak pernah nampak, dia cakap dia pernah, tapi dia agak susah, bukan jenis yang senang nampak. Anak dia cerita, dia punya jalan cerita pasal rumah ni banyak cerita daripada anak dia lah. Anak perempuan dia tak kahwin lagi. Cuma sekarang memang dia dah tak duduk sini. Ni dia punya bilik. Aku masih tertanya-tanya macam mana kerusi ni boleh pergi ke dalam bilik. Tadi memang orang kata bergerak-bergerak, tapi Oi, bergerak dekat luar. Benda tu tolak. Ada ke bergerak sampai dalam bilik? Bila kah? Tak tahu tu. Aku mungkin lah sebab aku pun dah teruk tadi kena benda ni, kerusi ni bergerak jelas tadi kan. Ni, kalau orang nak cakap pakai tali, orang check lah tali ada ke tak ada. Tengoklah sini. Tak cukup terang. Nah, aku terang kan. Kursi depan ni. Bapak terang siap lampu. Kenapa tak on je lampu? Penat kadang. Korang jawab lah soalan tu kan. Aku malas nak jawab lah. Buka je lah lampu, payah. Garu kepala aku je. Serap kan? Betul lah aku cakap. Aku kadang-kadang nak kena tapis juga rumah aku supaya viewer yang betul-betul nak tengok, yang support aku, diorang tak boleh, orang kata tak serabut nak tengok. Faham tak aku punya apa yang aku nak sampaikan? Sebab tu ada masa kadang-kadang aku terpaksa hold. Bukan kita nak stopkan view ramai macam tadi naik sampai 4,000. Bukan. Aku kalau 4,000 tu kalau okey berjalan lancar tak ada masalah kan. Kalau dah jadi sampah, kau faham tak orang serabut tengok? Itu sebab kadang-kadang aku selalu hold. Bila kadang-kadang ada masa aku terpaksa keluar, aku akan tinggalkan balik 500 ke 1,000 ke. Kita ni bukan nak fokus view tinggi kan. Aku kalau nak naik view aku sekarang 7,000 pun aku boleh buat kan. Cuma aku tak nak. Bila ramai-ramai jadi serabut kepala aku. Serabut ke apa? Sebab aku kena warning. Pakai tali apa bang? Kau lah, pemikiran kau menggunakan tali ni. Ini dah 2025 bro. Zaman bila buat rock pakai tali? Benda boleh gerak sini, kau bebal nak menyusahkan kerja kau. Aku masuk sini seorang. Kalau nak menyusahkan kerja aku main tali pula, main kat kerusi tu, sulit sangat nak buat. Betul lah aku cakap. Sebab tu aku cakap, bila aku terang lampu, tengok sini mana tali, ataupun kau tunjuk satu bukti dekat mana ada tali. Tok Sik ni kadang-kadang dia pelik kan. Walaupun dia nampak benda tak ada apa pun, tak ada pun tali, dia akan cakap pakai tali. Macam tadi aku masuk awal-awal tadi kan, orang duk cakap ada kawan dia. Padahal dah berapa jam aku duduk dalam rumah ni, seorang manusia pun kita tak nampak. Nak jorok kat mana? Ini bukan hutan. Tempat ni bukan besar mana pun. Alih-alih aku pusing-pusing akan nampak orang. Tak boleh terima kenyataan. Gambar tadi bang. Tak, aku kan, sorry bukan aku nak hina Tok Sik punya pemikiran. Nak bantai aku tak ada masalah.
Tapi kau jangan keluarkan kenyataan aku masuk bawa orang yang pertama. Masuk bawa orang. Sebab lillah ta'ala aku masuk rumah ni memang aku duduk seorang-seorang. Yang kedua pakai tali. Benda tu kelakar amat. Bagi aku memang kelakar sebab aku tak ada benda. Aku tak ada masuk bawa orang pun dalam ni. Bukan nak cakap aku betul, memang kenyataan. Tak ada siapa dalam rumah ni. Gambar ni saya tak tahu. Aku tunggang-tunggang labu sayung ni keluar daripada labu sayung. Ambil layan tu dia tu lah. Entahlah. Dekat lah apa pun. Tapi tu lah. Sedih toksik. Tak boleh cari makan dekat RVP. Cukup lemah. Cukup lemahnya diorang. Diorang lemah bila aku masuk rumah. Patut orang dengki. Betul lah aku cakap. Patutlah sakit hati bila tengok aku main RP ke RVP ke. Memang sakit hati. Sebab apa diorang tak boleh nak fight dengan apa yang aku buat dekat dalam rumah. Macam aku cakap, nak buat apa tak susah mana kan. Kau nak menyusahkan kerja kau pakai tali. Donat. Ambil gerak donat tu lah. 1M. Tak ada fighter. Borak. 9% tak gerak ni. 1M. Dah 1M lah. 900 lebih. Shoot kat cermin. Allahuakbar. Wey. Tengok tu si hantu pun gelap kat tu. Dah tak ada. Tadi jelas aku zoom tadi. Tapi muka ni kau faham tak? Bukan muka yang mengintai dekat cermin ni tau. Memang ada kepala saja duduk dekat tepi pintu. Bukan dekat cermin, dekat sebelah cermin ni. Kau tahu tak, totally malam ni aku banyak seram di bahagian ni, sekitar kawasan ni. Selalunya banyak benda yang kita nampak dalam bilik atau loteng, dekat bahagian dapur, meja makan, ruang tamu payahan. Tapi malam ni payah kali sebab awal tadi aku dah zoom daripada kawasan dapur, hujung sana saya zoom. Dekat atas buai ni ada kelipat macam benda tengah duduk dekat atas buai. Aku pergi, buai bergerak. Lepas tu aku pergi tunjuk pintu ni. Dan keliling kawasan ni memang tak ada siapa. Tak ada orang pun. Pintu kunci. Kalau orang fikir, okey, berada, ada orang duduk. Sebelum aku nak sampai ke sini, orang tu keluar. First sekali kau akan dengar bunyi buka pintu. Itu first. Yang kedua, macam mana orang keluar tiba-tiba kunci daripada dalam? Kan kunci ni, nak buka kena buka. Terima kasih mana yang bansikat. Siapa belum bansikat Loverin geng. Terima kasih mana yang follow. Hello? Mata apa syuk bawah ni? Wih. Assalamualaikum. Ada bau lagi dengan aku. Aku dah teringat pasal bau ni. Tadi aku masuk memang ada bau kan. Bau yang tu memang daripada sampai ke depan. First aku nak masuk. Lepas tu aku dah lama, hidung aku ni dah macam dah orang kata dah sebati dekat dalam kawasan rumah ni. Lepas tu aku teringat balik bau ni.
Loteng. Teruskan tepi-tepi ni. Loteng ni salah satu sebab aku malas nak duduk lama dekat atas ni bukan sebab apa. Memang orang kata seram. Tapi masalahnya panas dulu atas ni. Atas ni tak ada udara. Nak masuk kawasan atas ni, dia sebab tempat dia dah penuh dengan barang. Saya boleh pergi tapi aku tak boleh lama. Serius aku cakap, aku boleh pergi tapi aku tak boleh duduk lama dekat atas. Panas. Naik kejap. Sebab atas ni penuh. Ya, aku mintai dulu geng aku trauma bodoh. Sebab benda tu kita nampak jelas. Dekat penjuru tu. Ada tak? Tak nampak Oh, tak ada. Kau tahu itu hari kan, daripada side sini saya nampak dekat ujung tu benda tu berdiri. Besar tau.